Ramai yang sebenarnya yang tak tahu, dekat Shah Alam kita ada satu galeri yang menceritakan tentang Rasulullah SAW daripada Rasulullah lahir sampai Rasulullah wafat. Apa nama galeri itu? Adalah Galeri Rihlah Nabawiyah. Dekat Galeri Rihlah Nabawiyah kita ada 24 segmen. Okey, dekat situ kita ceritakan daripada Rasulullah lahir sampai Rasulullah wafat. Di segmen yang pertama kita menceritakan tentang kelahiran Rasulullah SAW. Okey, seperti kita tahu, banyak keajaiban yang berlaku semasa Rasulullah lahir. Seterus kelahiran Rasulullah, kita sediakan segmen di mana segmen zaman kanak-kanak Rasulullah. Kita tunjukkan suasana kampung Bani Sa'ad di mana Rasulullah dibesarkan dan disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Selepas itu ada sudut bahagian rahib. Kita tunjukkan apa yang berlaku, rahib apa yang berjumpa dengan Rasulullah ketika itu dan dinampak tanda-tanda kenabian. Dan selepas itu kita tunjukkan juga hologram apa yang ada di dalam Kaabah secara hologram. Kita tunjukkan di mana semua orang yang pernah pergi umrah, semua orang yang pernah pergi haji, tak semua orang yang boleh masuk ke dalam Kaabah, tapi kali ini kita tunjukkan khas kepada pengunjung-pengunjung kali ini apa yang ada dekat dalam Kaabah menggunakan hologram. Selepas itu kita sediakan satu segmen di mana ketika usia Rasulullah 25 tahun kita tunjukkan suasana ketika Rasulullah berdagang di Syam, di mana sekarang ni adalah bumi Syria. Kita tunjukkan suasana dan waktu itulah Siti Khadijah jatuh cinta dengan perilaku Rasulullah dan Rasulullah pun menerima lamaran Siti Khadijah dan mereka pun berkahwin. Selepas itu kita tunjukkan Gua Hira di mana Rasulullah mendapat wahyu yang pertama. Kita tunjukkan suasana di Gua Hira. Kalau siapa-siapa yang dah pernah pergi ke Gua Hira, teringin rasanya nak pergi lagi, maybe boleh datang ke tempat kita. Dan selepas itu kita tunjukkan replika rumah Rasulullah bersama Siti Khadijah di Mekah. Kita tunjukkan menggunakan saiz sebenar. Kita tunjukkan ruang solat, kita tunjukkan juga bilik tidur dan bersama ruang tamu dan tempat lahir Siti Fatimah. Selepas Isra dan Mi'raj barulah Rasulullah pergi bergerak ke Madinah. Kita tunjukkan peristiwa semasa Rasulullah bergerak ke Madinah. Rasulullah bersembunyi di Gua Sur, Rasulullah berjumpa dengan Ummu Ma'bad dan seterusnya Rasulullah berjumpa juga dengan Suraqah bin Malik. Dan seterusnya selepas tu barulah Rasulullah sampai di Madinah. Di Madinah, di segmen Madinah kita ni specialnya kita tunjukkan replika rumah Rasulullah bersama isterinya Siti Aisyah dan bersebelahan dengan Masjid Nabawi. Kita tunjukkan suasana itu ketika zaman Rasulullah lah, di mana Masjid Nabawi tu dia punya seni binanya kita rujuk daripada zaman Rasulullah dulu. Contohnya dia punya tiang diperbuat daripada pohon tamar, dia punya atap diperbuat daripada pelepah tamar. Dan selepas tu barulah kita naik ke bahagian peperangan. Bahagian peperangan kita tunjukkan replika pedang, kita tunjukkan salah-silah tentang sejarah Hamzah, sejarah Abu Sufyan dan Wahsy, Khalid Al-Walid. Kita tunjukkan juga replika pedang Sayyidina Ali dan juga busur Rasulullah. Dan selepas itu barulah kita bergerak ke segmen yang terakhir, segmen perang, iaitu perang. Kita tunjukkan suasana ketika berlakunya perang Badar, perang Uhud dan juga perang Handak. Nak saya cerita lebih, boleh datang ke Yayasan Restu di Galeri Rihlah Nabawiyah. Boleh recap balik sejarah yang kita pernah belajar daripada sekolah rendah. Boleh belajar datang balik semula. Ataupun nak pergi umrah, nak recap balik sejarah tu, nak mendalami sejarah tu, boleh datang ke Yayasan Restu. Dan selain daripada itu kita buka juga kepada lawatan sekolah, lawatan universiti, nak datang pun boleh. Dan kita open daripada pukul 8.30 pagi hingga 5.30 petang, Isnin sehingga hari Sabtu. Jadi boleh datang beramai-ramai bersama keluarga dan juga kita open dengan free sahaja.